Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Malaysia paling vokal soal bahasa Melayu. Tapi, tunggu dulu. Realitanya emang sejalan gak sih? Belakangan ini, Malaysia cukup sering tampil paling depan dalam menggaungkan bahasa Melayu. Bahkan, ada narasi yang cukup berani menganggap bahasa Indonesia itu tidak ada dan hanya bagian dari bahasa Melayu versi mereka di media sosial. Perdebatan ini sering banget muncul. Ada yang bilang bahasa Melayu Malaysia adalah yang paling benar, paling asli, bahkan paling layak jadi acuan. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, kenyataannya nggak sesederhana itu. Di dalam negeri Malaysia sendiri, penggunaan bahasa Melayu ternyata nggak selalu dominan di semua kalangan. Banyak masyarakat urban yang justru lebih nyaman pakai campuran bahasa. Inggris dalam percakapan sehari-hari, di sekolah internasional, di lingkungan elit, bahkan di media sosial anak muda bahasa yang dipakai seringkali bukan Melayu baku, seperti yang sering digaungkan. Yang lebih menarik lagi, ada momen-momen viral yang menunjukkan bahkan dari kalangan atas, termasuk figur publik dan keluarga elit, masih ada yang kurang fasih menggunakan bahasa Melayu secara formal dan baik. Ini tentu jadi kontras banget dengan narasi besar yang selama ini digaungkan seolah bahasa Melayu itu sangat kuat dan seragam digunakan di semua lapisan masyarakat. Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula Iskandar dan kawan-kawan yang lain. Adakah bahasa yang dah ada lahir tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada orang kata bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil. Indonesia ni macam rosaknya bahasa Melayu. Nah, kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia tu induknya bahasa Melayu, tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Baru-baru ini, Perdana Menteri menyatakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan, kita perlu menggunakan bahasa Melayu. Banggalah kita dengan bahasa kebangsaan kita. Kita bertanggungjawab memperkasakan bahasa Melayu. Namun di sisi lain, muncul ironi yang sulit diabaikan. Dalam realitas sehari-hari, tidak semua kalangan di Malaysia menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang kuat. Bahkan dari lapisan elit sekelas anak raja pun bahasa Melayunya terbata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi antara klaim dan praktik. Di saat yang sama, tudingan bahwa bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu juga menjadi perdebatan panjang, padahal kedua bahasa tersebut berkembang dari akar yang sama dengan jalur sejarah dan dinamika sosial yang berbeda. Selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan sampah dapat diuruskan dengan cekap sekaligus mencerminkan Terengganu sebagai sebuah negeri yang mengutamakan kebersihan dan ekosistem pelancongan. Dalam memastikan kebersihan dan kesihatan rakyat,
Kerajaan Beta telah membelanjakan hampir RM130 juta setiap tahun bagi menampung kerja-kerja pembersihan awam dan pengurasan sisa pekerja. Seharusnya perbelanjaan ini boleh dikurangkan sekiranya semua pihak mengambil sikap bertanggungjawab. Manusia Indonesia tu mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Bila kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina. Tapi lihatlah kepada kesesuaian, lihatlah pada konteksnya, lihatlah pada tempatnya. Itu sangat penting. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak. Kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah, jom pergi makan je lah. Kalau nak kata, saya tak expect. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah ini soal menjaga bahasa atau sekadar gengsi identitas? Karena di sisi lain, bahasa Indonesia justru berkembang pesat, digunakan ratusan juta orang, dan terus jadi alat pemersatu yang kuat mungkin. Daripada saling klaim paling benar, lebih baik saling menghargai. Karena pada akhirnya, bahasa itu bukan soal siapa paling unggul, tapi bagaimana bisa menyatukan banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like serta subscribe